Ramai orang ingat salai ni untuk makan terus. Tapi asalnya dulu, salai ni sebenarnya teknik nak awetkan makanan. Yelah, zaman dulu mana ada peti sejuk kan? Jadi, orang kampung salai daging atas bara kayu api lah supaya tahan lama, boleh simpan berminggu-minggu. Asap kayu tu ada bahan semula jadi yang lawan bakteria macam phenol dan formaldehyde. Tu sebabnya daging salai boleh tahan lama. Kayu yang digunakan pun bukan sebarangan kayu tau. Di Salai Power ni, kita guna kayu halban dan kayu rambutan. Dua kayu ni memang bagus untuk bagi bau asap yang lembut dan tak pahit. Bila daging tu dimasak dalam kuah lemak pekat dengan santan segar, serai kampung dan bahan premium lain, rasa dia lain macam. Lemak, berasap dan beraroma. Kat Salai Power Jalan Kebun ni, cara ni masih kekal sama sampai hari ni. Disalai atas bara kayu halban dan rambutan. Resepi salai ni pun resepi warisan turun-temurun dari nenek moyang owner sendiri tau, asal dari negeri Pahang. Daging yang kita guna pun dari bahagian premium topside, sebab tu rasa dia sentiasa lembut. Yang masih disalai, dijaga dan dimasak dengan bahan premium sehingga sekarang.